Dalam video kita hari ni, saya bukan nak share dekat korang aplikasi buat duit. Kita cuma nak bagi korang top up percuma, reload pin top up percuma. Saya nak bagi dekat korang. Dan ada satu benda yang korang nak kena buat. Bila korang dah claim, saya minta tolong sangat-sangat siapa yang dah dapat claim, komen dekat bawah video ni, bagi tahu yang korang dah tebus dan bagi tahu yang korang claim top up jenis apa. So untuk top up pula dekat sini, saya akan bagi Maxis 2, U-Mobile 2, Yes 2 dan TuneTalk 2. Untuk Digi dengan Celcom tak ada stok guys. Okey, untuk Money Pocket pula kita akan buat nanti pada malam tahun baru. Saya bagi Money Pocket mungkin dekat dalam grup. Kalau top up ni kita bagi dekat dalam video. So untuk reload pin ni korang boleh tengok dekat kiri ataupun kanan video ni guys. Nanti saya akan letak dia punya pin top up. So korang boleh try reload. Kalau dapat korang boleh komen dekat bawah video ni. Kalau korang dah cuba reload lepas tu tak boleh, maksudnya top up tu dah ada orang claim. Maksudnya korang hanya boleh isikan reload pin tu sekali sahaja. Untuk Money Pocket macam saya bagi tadi, mungkin kita akan buat pada malam tahun baru. Dan kita buat Money Pocket tu dekat dalam grup WhatsApp kita guys. So korang kena standby lah dekat dalam grup kan. Apa lagi aku nak cakap kat sini itu je kot. Kita nak buat video ni panjang sikit. So saya nak tunjuk dekat korang feedback yang saya dapat pada tahun ni. Sebab kalau kita nak bagi korang top up je, nanti video ni terlalu pendek. So macam mana kita nak panjangkan video ni, kita tunjuk feedback dekat korang. Jom tengok feedback yang saya dapat pada tahun 2025. Tapi saya ambil separuh je lah. Kalau nak tunjuk semua, panjang nanti video ni. Lalu panjang pula kan. Okay, jom let's go. Ini semua feedback yang saya dapat pada tahun ni. Sebenarnya ada banyak lagi lah yang saya dapat. Cuma yang ini saya kongsi beberapa saja guys. Kalau kita nak kongsi semua, nanti terlalu panjang pula video ni kan. So korang tengoklah video ni sampai habis. Nanti top up reload pin tu kita letak dekat kiri ataupun kanan video ni. Korang kena tonton sampai habis tau. Kalau tak nanti korang terlepas, orang lain dapat nanti rugi tak dapat. Kan itulah. Orang dah cakap dah tengok video ni sampai habis, tak nak. So nanti korang tengok sampai habis tau. Tengok je dekat kiri kanan video ni guys. Kita akan letak reload pin tu kejap je, tak sampai berapa saat. Tak sampai 5 saat. Mungkin kurang daripada 1 saat. Tak adalah macam tu guys. Pendek sangat pula nanti kan. Tapi korang tengoklah dekat kiri ataupun kanan video ni guys. Kalau korang dapat claim, tolong komen dekat bawah video ni. Bagi tahu saya yang korang dapat claim top up jenis apa, okey? Takut nanti kalau korang tak claim, kesian dekat kawan-kawan kita yang lain. Try tengok tak dapat. Rupanya dah ada orang claim tapi tak komen. So, kalau dapat tolong komen dekat bawah video ni. InsyaAllah tahun depan kita akan bagi lagi dan bagi lagi dekat korang. Sebab saya dah lama tak bagi top up kan. Kalau sebelum ni kita kerap bagi setiap minggu reload pin. Disebabkan ramai orang yang claim tak reti nak bagi tahu, jadi saya stop bagi reload pin. Semalam saya sajalah tanya dekat dalam korang punya group WhatsApp kan. Ramai lagi orang nak saya bagi reload pin, so kita bagilah hari ni guys. Okay, dapat tak claim? Kalau dapat tolong komen dekat bawah video ni. Okay, korang dapat tak claim guys? Kalau dapat claim tolong komen dekat bawah video ni. So kita jumpa lagi dekat next video. Esok kita ada aplikasi buat duit yang best untuk korang guna. Standby dekat dalam korang punya group WhatsApp. Kita akan share dekat dalam group. Dan jangan lupa untuk tekan button like, share dan juga subscribe. Lepas tu tekan button loceng. Lepas tu korang komen je lah kat bawah video ni apa-apa yang korang nak komen. Kalau nak tanya apa-apa soalan pun boleh juga guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum.